Macam mana nak setting radio dekat Alza Advan? Jom. Mula-mula macam biasa, on dulu. Okay. Pergi dekat home. Ni radio dia kat tengah, dah nampak Klik kat situ. So ni FM 1, FM 2, FM 3. Dia ada 3 FM. Setiap FM ada 6 channel. So total kita boleh save 18 channel. Pergi dekat FM 1 nombor 1 dulu. So kita search, tekan yang ini. Yang ini. Dia jumpa channel, dia stop. Kalau kita nak channel ni, contoh tu channel tu, kita tekan dekat nombor 1 ni. Kalau kita nak save nombor 1, lagi sekali. Okay, tekan lama-lama. Okay, dah save kan. Channel set. Dia terus simpan. Nombor 1 87.8 kat Johor, Sinar. Nombor 2 pula, kita tekan kat sini. Jumpa channel, auto dia stop. Kalau kita tak nak, skip. Skip lagi, kita tak nak. Tu 90.1 kita nak. Kita nak letak dekat channel nombor 2. Tekan lama-lama. Okay. Dah, channel set. Tengok. 90.1 Hot FM kat situ. Nombor 3 pula. Search kat sini. Yang ini tak nak skip. Tak nak skip. Kat Johor ni dia banyak masuk channel Singapura. Tekan lagi. Sampai kita jumpa kita nak 101.4. Kita nak set dekat nombor 3. Tekan lama-lama. Dia akan bunyi bip bip. Tu channel set 1014 Suria FM. Okey, itu saja. Dan seterusnya samalah buat macam tu.